Bye bye. Sudah senja. Wow, so finally kita Welcome dah back. berkumpul. Kita akhirnya dah berkumpul bersama-sama. So selamat datang kepada penonton. Sebab kita adalah studio apa? Studio Senja. Senja. Okay, so studio Senja daripada SEM 7 Armada kepada Arkisa yang tengok. Armada. Mantap. Yang sangat lokus. Very quote sikit lah. Dia Dia biasalah dia first episode. First episode. first episode and Macam- dia semua dah tegang lah. Adam pun macam dah tegang. Awal tadi macam banyak cakap kan. Tadi Dapat ibu mic dah terus senyap. diam. Ibu dah senyap. Dah on camera. Okay, so okay, nama aku Syafiq. Kita Okay. intro kat sana dulu. Okay. Oh, intro sana. Intro Okay, sorry. sana. Sabar. First episode. Okay. Nama diberi Adam. Wey. Perwakilan pelajar ke? Tak. Dari SEM berapa? Daripada SEM 7 lah. Wow. Oi. Memang kira kita SEM 7 ni dah dikira otai lah sebenarnya. Ya. Senior ni. Sini. Sini Okay, so aku Syafiq Ilham dari SEM 7 Armada juga. Okay, maksudnya Betul Armada sama-sama. Nah, Okay. Armada. Ngaku Armada. Salah. Studio mana? Bila ke studio. Studio Anchor, Studio Bruno. Oh iya doh, kita ada studio doh. Lupa lah. Oh, kira kalau nak bagi tahu nama studio ni macam Flex sikit lah. flash sikit lah sebab nama studio ni terlalu padu lah. Okay, tak nak buang panjang. Okay. Kan boleh teruskan. Okay, nama saya Muhammad Iqmal. Dia panggil Iqmal. Dari Armada juga. Studio A. Ni tahu eh? Kita tahu. Okay, Studio flex A, lah. Anchor dan Part 7 juga. Aku lah. Engkau pula. Kau. So nama aku Nama aku Gas. So aku Muhammad agak. And then apa lagi? Umur 37. Wow. Awal sangat pancing. Awal sangat. Sebenarnya masih boomer sih. Dan kita ada Okay, I'm the only one girl. Tiba-tiba I'm the only one girl. Only Tuan Putri. Aduh. Okay, my name is tiba-tiba bahasa Inggeris. wow. Dan nama saya Aira. Okay, saya kecoh sikit daripada Armada. So, actually apa kita nak borak first episode ni guys? Kita jangan muka tegang, Adam biasa je dah. Tak. Kamera kalau boleh zoom tolong zoom muka Kita Adam. tak tegang. Kita macam kita stay mature lah kan depan kamera. Aje. Ramai nak tengok kan. Itu memang akan banyak error trial dia. Ya tu. Betul tu. Kita dah lama Selesa lah. Sekarang kita tengah beat the santai step lah orang kata kan. semua dah okey. Tapi Kita yang cuba penting dapat apa? chemistry kan. Tapi apa yang penting? Kita sama. Kita dah mula. Okay. Starting tu penting. Okay, so mesti yang tengok macam pelik lah kenapa tiba-tiba ada podcast, kenapa tiba-tiba kisah Sam ni buat kelainan ada talk yang macam ni kan. So sebenarnya kita ni daripada Studio Senja, dah bagi tahu tadi. And Studio Senja ni adalah bertujuan untuk nak bagi semua student Akisa ni dapatlah meluahkan perasaan ataupun apa pengalaman diorang sepanjang belajar ataupun budak-budak baru ke yang macam nak ceritakan apa yang diorang rasa kelainan lah bila belajar daripada step up daripada sekolah masuk uni and belajar benda macam ni lah kan. Tapi betul meluah perasaan ke ataupun spill the tea? Yang tu korang kena tengok Coming di out episod lah. yang akan datang. Betul. Okay. Tapi Kita banyak, at least kita semua ada tujuan yang sama lah. Kita nak berkongsi. Yes. Untuk semua orang. Dia ada based on seorang-seorang ni kita mungkin pengalaman aku yang pengalaman dapat kan. Ya tu. At least macam kita ada pendedahan lah kat orang luar kan. Sebab ada stigma apa budak architecture belajar ni. Ya, So kita nak Ada bagi juga. orang luar tahu kak. Ada orang selalu cakap, ni lukis je ni. Ya. Senang. Oi, yang tu memang kurang ajar lah. Wow. Kau Dam. Baru nak mula. Kau macam ada something je, cuba cerita apa yang macam Pernah kena? time kau SEM 1 ada macam culture shock ke? Oi, tak adalah. Dia macam dia bukan lah culture shock. Dia macam di luar ekspektasi lah. So orang-orang memang takkan pernah nampak lah apa kita punya journey ni.
Ya, lagi-lagi orang luar lah kan. Actually kita Especially- daripada background yang berbeza kan. Ya, Macam Adam daripada SPM terus ke degree. Ya. Tapi kau sekolah apa? Kau before this kau ambil apa dah? Tak sekolah. Ya, sekolah ambil apa lah. Tak ada lah kan. Dulu memang jauh lah dua architecture kan. Ambil science tu lane dekat MRSM kan. MRSM dirahsiakan. Ada nama muka-muka budak pandai tu. Jangan. Dah marah. Topi pun MU. Monster University. Jadi itulah ceritanya daripada MRSM dirahsiakan. Tapi kiranya memang jadi culture shock lah. Daripada kita dulu belajar kira-kira, fikir tentang sains kan. Tiba-tiba masuk sini kena melukis. Yang paling terkejut sekali, malam-malam kena stay up watercolor board. Wah, Itu betul tu. Sem 1 kan. Ya, ya. Ya. Kalau macam Syafiq macam mana Syafiq? Kau daripada Sem 1 juga Oh, kan? semua orang kena share lah. Share lah, speed reti lah. So kita nak So- bagi tahu Bagi introduction kita kan. ni ice breaking dulu lah. Ice breaking Ah. lah. So sama, aku pun macam Adam daripada SPM. Apa yang aku rasa Sekolah apa kau? Ui, tak payah tu sekolah ni. Sekolah menengah ke? Tapi- Sekolah menengah biasa ataupun Tapi yang asrama penuh? penting Ui. make in Kelantan lah. Oh. Iya ke saya Kelantan? Oh. Cik. Jangan, banyak ni budak-budak nak tengok. Ya sorry, weh. sorry. Nanti budak Pak Wan sana tengok. Ui. Sini memang resis Kelantan ke apa? Tak gila. Kan? Bukan, Itu. sebab memang ramai orang Kelantan sini Memang. kan. Isu Kelantan ni Ya. sensitif tu, jangan. Ya. By the way, saya suka Kelantan. Tapi mana Oi. Bagi nombor. Oh by the way, selamat datang lah kepada budak apa ni? Budak pelajar. Pak Wan. student baru ya, tepuk tangan. Welcome back lah, Tangan. welcome back. Baru ada dua. Kita tak jumpa dua batch kan. Student baru yang sem ni, sem yang lepas ni. Betul. Sebab kita orang Armada, kita apa? Before this Senam. kita orang Kita intern lah. kita baru lepas intern. Ha. So kita orang Kita belum pun- kenal lagi dua junior yang bawah kita orang lah kan. So after this kita akan ada AGM, so kita meet and greet lah situ. Ya. Meet and greet. Ya tu. Kita nak jumpa. Kita Dengar cerita macam ramai sangat. Nanti nak kena tanya. Ramai nama eh? siapa? Nama siapa? Jangan nampak seniority Daripada sangat. nak Chill je. kenal. Macam dengar 200 sem ni. 200 eh? Sangat. 200 Tapi aku tak logik lah. Ui. Serius lah 200. Dengan luar ni kan. Mampu ke gas nak apa nak Tanya nak seorang-seorang. tunggu beratus orang ni. Pun nak Ha. layan ni seorang-seorang. Ya, WhatsApp je. Tapi jangan risau. Kita kan nanti ada induction. Ya. Induction Ah. tu lah yang ramai tu. Takut pun kan sebab kenal. Mesti orang kat sini memang tengok macam oh. Tapi macam mesti orang beza. Kenapa macam muka ni lagi tu kan? Gas macam muda lah, muda. Tapi janganlah. tapi Sorry. aku kan masuk pada sem 4 kan. Ya kau. Oh, Beza kan? Kau masih Sorry. lepas. Main potong gitu kan. Tak. Sorry. Ni nak masih relate dengan muka dia. Ah. Aku ingat dia senior aku tu. Oh yeah. Nampak muka dia mature lah. Dan tu dia masih simpan janggut yang misal. Dia ada jambang kan, jambang. Tapi Jangan jambang cik, sikit lah. Sini kan. Tapi rambut dia panjang sikit lah. Zaman-zaman masih berkumis lah. Tahu studio dengan kita. Amada rupanya. Tapi dah kenal lama nampak dia punya perangai dia kan. So Nak cakap okey tak okey tak ada gurau. Tapi kau sendiri yang tahulah. Tapi kau kan, aku kau beli- berikmal dari poli Ah. macam tak nampak macam poli pun kau macam sama macam kita orang. Oi. Sebab saya humble orang ni. Oi. Tapi kalau daripada poli get on architecture dengan degree sama kan? Oh. Okay lah. Kalau daripada poli, bagi aku poli ni lebih kepada Sekejap aku ambil kertas Macam kena lukis Dia lebih poli ni Pandangan aku dah belajar kat Kuantan lah. Dulu aku poli Kuantan. Dia lebih kepada macam technical lah. Bab design ni aku tengok UiTM ni lebih memang more to detailing lah, design lah. So macam habis bila aku masuk arkitek ni, sem 4 lah. Aku paling terkejut tengok korang punya board. Lagi budak junior kan, sem 3, sem 1, 2. Korang buat apa ni? Korang buat rumah siut. Korang buat apa ni kan? Ya, weh. Tiba tengok korang buat nailing lah apa. Yang aku punya patung smart. kan. Yang aku punya smart. Aku tengok Aku. punya. Kita tak boleh angkat bagus sendiri lah. Aku tak boleh. Aku macam agak amazed kat lah dengan apa UiTM punya style kan. Sebab kerja kat sini. sebab Dia punya ni. kita orang buat benda tu sem 1 je. Masa kita sem 2 kita orang dah start buat rumah dah. Oh. Macam Okay lah. macam sem 2 aku buat Soho. Small office, half office. Dah start buat building lah kan. Macam Mhm. sampai sem 3 kan. Kau masih main abstract. Tak silap aku sem 3 tu baru kita orang Dah buat starting lah. berupa rumah lah. Oh Macam yelah sebab korang buat untuk rumah superhero Betul. Ah, Superhero. tengok. Kau tengok dulu.
Itu So, boleh kau- semat tu. Kan? Itu boleh semat gila. Tapi SEM 3 tu masih belajar kepada ruang lah sebenarnya Hmm, kan. betul. Ruang. Ruang, Betul, ruang dan kayu. Introduction. Ruang dan kayu. Ruang dan Best juga kayu. nama. So itu pendapat Ikmal lah. Kalau pendapat Gas yang daripada KTM, kau lagi panjang Gas perjalanan Aduh, kau daripada boy. KTM. Ya, cerita KTM. akhirnya. Cuba Cerita cerita. sini habis sini lah. Lepas tu jadi silakan. masuk dalam YouTube kan. Cerita sini habis Oh sini. maksudnya Aduh. episod ni panjang lah tadi. Tak panjang. Aku cerita dalam 5 minit eh. 5 minit lah. Okay. Okay, dah habis. 5 minit pun tak lagi tu. Sabar. Kau Okay, kacau okay. aku tu. Okay. Aku mula start lepas JSPM tu, aku PLKN. Uish. Serius lah? Masih sempat tau. kan? Maksudnya kau dah Serius ah? taman. Masih sempat bel kan? Oi. Okay, aku Gen Z. Tapi aku early Gen Z. Oh. Orang late Gen Z. Faham. Kurang ajar kau. Jumpa kat parking, jumpa kat parking. Okay, aku sambung. Aku habis PKN, aku masuk IKM. IKM tu belajar teknikal kak. Dia macam AutoCAD ni, yang tu betul lah, satu buat manual. Lepas tu kalau perlu buat bot, baru buat manual. Tapi boleh juga pakai Photoshop kalau you tahu. Sim tu dah buat ni. Apa? Buat IKM? dah buat pakai Photoshop. Belum lagi. Kalau IKM tak. No. Oh, tak ada. So Sorry, macam sorry. aku Manual, Poly, memang semua manual. Ini sampai SEM 3 lah kita orang buat manual. SEM 4 Tak, lain. Okay, ni sijil. Oh. Sijil aku buat. Akhirnya dah buat diploma ni. Sabar, kan jauh. Sabar. Kita Aku ada ambil, Oh, jauh dia. aku buat sijil setahun setengah. 3 sem. Lepas 3 sem, sebulan lepas tu aku masuk KKTM. Sijil, ini baru diploma. Time tu KKTM, Kolej Kemahiran Tinggi, marah. Kau nak marah tak? Oi. Cadak tu marah. Sorry doh, sekolah harian je. Marah semua kan. Tak, kalau yang tu, kalau dulu, sekarang aku tak tahu ada ke tak lagi. Kalau dulu, dapat, kalau IKM dengan KKTM tu, aku dapat Elam. Oh. Wow. Ya. Maksud belajar sambil dapat duit lah. Untung Tapi lah. macam tak ada lah. Elam kan. Tapi tak ada lah macam RM1.5 sebulan. Dia cukup makan lah, cukup makan Cukup lah. makan lah. Cukup makan ngam-ngam. Lepas tu lepas masuk KKTM, PKP. Oh. Lepas tu PKP aku ada PKP sikit lah. Time aku SEM 5 dengan 6 tu. PKP. Kita orang ada LI lah. Ada LI. Latihan industri. Ya. Ya, Lepas tu yang tu pun PKP, lepas PKP, lepas dia 2 tahun baru aku masuk kerja. Sebenarnya aku kerja. Oh. Saya baru masuk degree. After 2 years. Ya. Okay. Wow, what a journey lah. Buat macam ni. Tapi kau kerja sekejap sebab tu kau masuk lambat betul tak? Ya. Lepas tu, so total sekarang Dah 40 tahun. tak. Yelah. Jumpa kat parking juga. Bahaya. Ya. Apa dia jenis seorang tu dah lain. Betul. Ya, betul. So, Macam Ellie Gas ni masih semangat untuk belajar. Betul. Okay. Okay. Kadang orang Betul. member aku pun lepas diploma terus kerja. Sebab dia mungkin pasal family ke ataupun dia nak cari duit ke, kahwin ke mana tahu kan. Dia jalan lain lah. Sebab masing-masing. journey orang beza-beza Ya, betul, kan. Selagi ada semangat, kita belajar. Betul tak Azan? experience pun beza-beza. Betul. Aku nak tanya kau down. Time kau belajar, kau sekolah biasa ke sekolah Aku sekolah biasa lah. sekolah biasa? Kluster. Tak payah menipu sangat nanti cikgu aku tengok. Bayar lah. Habis. Tak ngaku sekolah pula macam kau kata kan. Aku nak tanya kau. Dengan Adam kan. Jangan semua lah. Dan sebabnya Tak, sekolah tak. kan, Kita orang sekolah bertiga, kan. kita Aku, bertiga aku nampak tua. Dia macam Ya. 3 orang tu. 3 Okay, tua kalau macam tu. tiga SPM kan. So apa time kau belajar ke SPM tu pakai masa masuk degree? Ni Apa sebenarnya benda yang pakai? Apa salah satu je? Adam dulu. Okay, Yang Adam dulu, secara Adam. tak langsung kan oh yang ni aku belajar dulu kat kelas Bayu. Tapi secara tak langsung yang kau macam sejujurnya bagi aku macam tak ada sebenarnya. Oh, betul. Maybe adalah sikit kalau macam bukanlah kepada design tapi dari segi subjek lain macam history kan. Dia macam ada relate lah dengan subjek-subjek kita kat dulu dengan belajar SPM dulu. Cumanya untuk skill-skill yang pakai dekat science tooling tu memang cara belajar tu. cara belajar tu maybe
berbeza lah kan. Sebab dalam sains ni kita perlukan understanding yang tinggi lah kan. Faham. Kalau sebab aku bukan daripada sains tulen tau. Aku daripada kejuruteraan. Lukisan kejuruteraan. Lukisan kejuruteraan. So aku macam okey lah pakailah untuk sekolah apa. Jangan review sekolah. Tak boleh LK tu Sekolah macam kita adalah lukisan. Editor tolong censored. Sensor. Sekolah tak ada. Okay, bila aku belajar kejuruteraan tu ada masuk sikit untuk waktu first sem ada kita belajar lukis-lukis kan. So itu Tu kau paling power gila babi lah. tak ada power. Jangan cakap. Tapi memang budak LK power tu. Macam macam poli kan. Kira korang tengok First dia sem aku kena buat je lah. Kena buat drafting lah kan. Aku memang lost gila sebab tahu SPM. Aku ambil account tu. Lagi beza. Lagi gempak. Jumping oh. Wow. Tapi Kira-kira mungkin kau tak account tu. Tak kena. Kira Masalahnya kau boleh kira lah design dia kau tu kelakar macam mana. SPM ni. Dulu aku ambil sains sosial tau. Lepas tu kenapa aku tak tahu, aku pergi tukar, pergi masuk account. Masuk account. Daripada form 4 sampai form 5 aku tak pernah lulus account aku. Ada SPM baru aku lulus. Sebab ada portfolio tu lah. Jadi macam bila masuk diploma aku masuk jadi seni bina. Memang susah. Ya, daripada akaun kira-kira lukis. Memang 360 darjah lah. betul. Pusing lah. Macam tu ada member aku seorang LK. Apa aku memang refer dia je lah. Tengok dia faham lah macam nak baca apa drawing ortografik tu lah, apa isonometri. Ya tu. Dia function lah. Sebab korang memang dah basic buat. Kita orang basic buat benda tu. Macam kau Syafiq, kau before this apa? Tulen Sebab ke? kalau aku pun sains tulen juga. Tapi bila dengar apa ni Kemal Laira cakap pasal apa kejuruteraan, lukisan kejuruteraan ni sebenarnya memang function je untuk sem 1. Betul. Dia memang agak advantage lah untuk Dia memang macam function. Budak poli, macam budak poli diploma yang Masuk, dah tahu AutoCAD. Betul. Tapi Dam, aku sebenarnya agak macam lepas tu kau nak cakap jangan ambil sains tulen untuk macam tu. Kan dia boleh kepada sains tulen ni. Cumanya okey lah, maybe ada satu yang pakai pun kalau budak-budak sains tulen ni dia dah biasa berfikir secara kritis. Tapi nanti kan ada pula yang cakap maksudnya belajar akaun, belajar Tak kritis. tu tak boleh kritis lah tu. tak bukan maksud. bukan sebab dia sains tulen ni dia macam Yelah. dia banyak kau berfikir kan lagi macam kau bio subjek-subjek yang memang kau tak nampak Kau kau ada fizik kan? apa yang kau belajar. Tak pakai? Fizik tu kalau nak kata design tak lah. Tapi Buat model pakai. Time tu kita uji kaji. nampak? tak, dia macam tak, dia Tengok dah connect. Kau tak boleh nak cakap macam tu. Macam Cik Ai cakap, Tak. connect the dot. Connect the dot. Tapi sebenarnya sains ni, apa yang kita belajar sekarang pun kita baca sains. Kita pun kan nama kita punya sarjana muda sains. Betul. So kita memang sains tak boleh lari pun. Yang macam contoh kita belajar structure. Tapi Kita actually belajar semua beban semua tu kan. betul. So dia masih ada connection dia tu. So Dia cakap kena. Actually ada one fun fact yang aku rasa come out waktu kita sem 1 kan kita ada topik kita orang ada topik apa? Herba. Yes. Herba. Time tu masing-masing macam keluarkan ideologi. Korang tak expect kan? Masuk architecture tapi herba dapat. Kita orang muka macam blur. Lepas tu kena crit pula tu. Crit tak tahu apa. tengok apa? Sebab tu Okay. sebab tu aku cakap bio, kimia semua tu macam function lah. Betul. Ah. Actually kita banyak refer juga budak-budak sains tulis. Ya betul. So actually macam kita buat first episode kan, why not kita reveal kat dorang first impression kita dapat bila dapat satu task tu. First Oh. project lah. First project. Macam kita orang first project kita orang adalah sem 1. Sebab orang sem 1 pelik kan sikit. So Ikmal sem 4, Gas sem 3. So cuba kau reveal macam ni Syafiq. Uish. Adam lah. Masuk sem 1 Sem kan. satu. bising lah. Ui, kalau sem 1 sekarang kita dah sem 7. Sekejap aku pusing balik. Maaf lah, dia atuk-atuk sikit. Kalau time sem 1 apa yang kita buat, kita kena buat satu artwork berat. Ya, Memang kita straight berat. tiru ataupun copy lah betul. daripada artis-artis. Berapa? Itu task first kita kan. Dia Berapa? berapa? Berapa berat? Dia sangat berat. Oh, sangat berat sebenarnya. Kalau kau nak ukur keberatan dia ni, memang berat lah. memang berat lah. Betul. Dia berat nan. Actually, Berat nanam. berat. Tapi art berat tu sebenarnya apa yang kau rasa membantu lah?
Apa yang macam kenapa kau kena buat berat ni? Kau masuk Okay, apa nama architecture. kau? Apa nama bagi? Kau bagi nama apa? Apa yang kau buat, Dam? Okay, kalau macam SEM 1 yang dah pernah lepas SEM 1 mesti semua dah tahu kita pada art tu art style lah kan. Betul. Art style ni dia ada banyak Pengenalan. Macam aku dapat classicism kan dulu. Wow. Memang first time lah dengar kan. Kita tak adalah nak study mana pun pasal art tu kan. So benda tu memang Selalu kalau shocking lah. kau buat research kan, macam nak cari satu maklumat tu kan, kau selalu buat macam mana? Kalau nak cari maklumat tu tapi fun fact Fun So, fact lagi. Fun fact lagi. time kita orang SEM 1 tu tak ada ChatGPT lagi. So Betul. macam bila kita nak weh. buat research tu memang kita research betul-betul lah. Nampak? Dia Beza. dia real researcher lah. Beza. Memang pergi library lah. Memang Buka library, buku. Nak tipu. Library tak bagi. library tu tak lah. Kita pinjam buku orang. Buku berilmiah lah. Buku digital. Lagipun kita kan dah pergi dah apa tu taman-taman yang lecturer bawa. Actually macam kita ambil architecture ni, kita ada apa nama? Trip every sem kan. Site visit. Itu one Ah. fun fact lah. Memang terbaik. Yang orang tak tahu kan. Sebab kita waktu first masuk pun kita tak dedah apa itu site visit, apa itu apa nama? Creed. Creed semua tu. Semua tu kita orang tak tutorial. dedah. So macam boleh lah korang reveal apa yang korang rasa bila masuk sem 1 tu kan. Aku pula macam jadi co-host kat sini lah. Boleh. So macam Kita kan tengah ice breaking. Ya, okay, aku terima. Sebab you're only one girl. Sebenarnya aku tak kenal pun masing betul-betul sebenarnya lagi. Wish. Ui. Kau tak kenal aku? Tak kenal lu. Masa ni lah Ikman nak kenal kita. Ya. Korang pun boleh kenal kita orang. Ini lah macam podcast. Ya tu. Tak ada. Tak ada. Sini tak ada nombor. Tapi kalau nak, aku rasa kalau kita nak dedahkan kan dekat budak apa ni nak Sem pelajar SEM 1 ni, Macam Rasa- mana nak survive? rasanya mereka tak macam Tak faham peduli lagi. sangat Oh, perkara okey. macam create tutorial tu. Betul. Dia biasanya time aku lah. Time SEM 1 aku akan fokus pada material, Hmm. barang. Maksudnya T-square. Material kau nak pakai apa? Pasir. Benda-benda macam tu lah. Actually macam sem 1 ni kita macam buat apa itu seni ke, boleh kira macam tu lah. Seni juga lah. Kan? Sebab kita Betul lah. sendiri macam tak tahu apa maksud seni. Sebab kita nampak waktu first tu, itu adalah lukisan lah. Tak ada maksud di sebalik lukisan. So macam architecture kita masuk tu, contoh kau nampak bunga kan? Yang kita dapat kan? Kita kena apa, translate bunga tu di sebalik istilah bunga. Bukan bau sahaja, rasa. Oi. Orang satu tu dua. Satu studio? Satu studio lah. kita Kena orang marah semua- pun satu kita orang studio. Satu studio. Jangan satu. Shout out to Anchor. Sorry tau. Sorry. Patut Ni adjust ke? tengah. Tak adalah. Kita dua anchor kan. Okay, kalau korang kan sem 4. Sem bagi lah, sem 3 kan. Tiga lah. Dia junior Kau- kan. Macam mana? Kau guys macam ni waktu first masuk kan. Kau jumpa aku dulu kan. Betul tak? Kau jumpa aku tanya Wow. aku. Wow, ada cerita yang kita orang tak tahu. bukan, Kenapa kau jumpa gas bukan. dulu? Tak. Ada sejarah? Tak ada lah. Jangan buat apa kontroversi kat sini. Wow. Apa nama? Aku kan dah yang macam brother-brother dah kan. So kalau aku masuk satu tempat tu, aku macam nak kena cari kepala dia. So Faham. macam dia first jumpa aku rasa macam pakcik mana yang jumpa aku ni? Macam tu. Dia macam tanya aku, mana Tak. studio? Dia macam tu. Aku rasa kita semua boleh agree. First impression kita nampak dia mesti macam tu. You weh. Semua dia macam Tak boleh lari. kan? Betul macam Betul. Pakcik handsome Sebab tadi kau lepas diploma kerja 20 tahun dah. Wow. Lama sangat tu gila. 3 tahun lah. 3 ke 2? Tapi Dua tahun. kalau yang dah kenal gas ni memang nampak dari luar dia macam memang nampak ganas. nampak garang, nampak ganas. Tapi hati dia Tapi hati dia lembut, hati dia ada Set ni taman. cantik kan? Hmm. Set ni cantik kan? dah lah kau. Tolong Tak, capture aku yang tanya elok. impression kau waktu first sem 3. Kan kau masuk-masuk dapat kayu kan? Waktu tu topik ya. kita tengah buat kayu Kayu. kan. Perkenalan Timber. timber. So Sebab apa? Sebab apa aku kena ambil kat course tu, timber, construction timber kan? Timber. Aku kena ambil sebabnya time aku diploma aku tak ambil. Oh. Tak ada pun course tu sebenarnya. Oh memang tak ada fokus kepada timber langsung. Tak ada. Dia macam method macam mana nak pakai apa. Oh ni ya, kau Itulah. constat ke? konstek. Constat. Oh. Lepas tu tak tahu lah. Sebenarnya aku pun macam tak tahu lah. Kalau aku macam rendah je tu. Koridor je lah Redor sebenarnya. je.
ikut je lah. Time tu Cik Farid. Oh. Shout out to Encik Farid. Doktor. Doktor. Right. Okay, so guys dah. Ikmal pula. Macam mana sempak masuk-masuk dengan korang ramai tau. Actually macam aku kan dulu mantan ketua bash. So macam aku tengok macam korang ni bapak ramai. Sebab stigma aku macam mesti susah nak in dengan korang. Sebab korang dah besar kan. Dah So, besar? Dah besar? Min jarak umur beza kan pakcik. Oh. Pakcik kena terima lah. Kita dengar je kau dalam. Diam kau. So Okay, macam macam mana? Macam mana Ikmal? Ni pasal projek lah. Masa apalah impression first masuk Sempat, kau jumpa armada semua. Jumpa Armada lah. Sebenarnya aku terkejut. Sebab aku tak pernah masuk batch yang besar macam ni. Oh, serius ah? Tak Korang boleh berapa orang? Sedih. Tak, aku terkejut bukan sedih. Oh, maksudnya kita orang ni time tu kau rasa besar batch sekarang ni yang kita orang dulu. Bersagap. Before Sebab- this 72 kan? Poli. Korang bersegap. 8 Poli aku kot. 81. Ya. Poli Satu? aku 40 orang. Satu. 2 kelas. Oh. So satu kelas 20 orang. Oh. So aku memang first time lah aku boleh rasa macam Ada kawan-kawan. classmate yang terlalu batch besar macam ni. Yang boleh work lagi macam analisis lah. Sebab dulu kita orang analisis memang kerja banyak agak lah untuk sebab tak ramai kan. Tapi macam kita ni dalam 80 orang. So macam kerja tu agi-agi lah. And aku macam ui macam ni punya architecture school ke UiTM Tapi sebenarnya aku amazed juga dengan UiTM ni sebab UiTM terlalu ambil student banyak sangat. Ya weh. Terlalu banyak sangat. Ramai. Sebab dulu time kita sempat, Encik Ang kan pernah buat state lah. Berbezakan intake sem 4 dengan U lain. UiTM paling ramai. Kan kita paling ramai. 51. 81 betul lah. Tapi produk Produk Hasilkan. Janganlah. Jangan itu jangan masing-masing- reveal kat sini. Itu masing-masing punya journey guys. Tapi UiTM ni aku nampak UiTM ni Selit, macam terlalu memang mengalu-alukan budak politeknik, budak diploma. Ya. Sebab sen lepas sebab apa? 30 orang budak poli masuk. Wow. 30. 30. Masuk Ahmad Sadi. Tu dah boleh jadi satu ramai batch ya. weh. Ya. 30 satu 30 orang daripada 60 orang. Satu studio. Jadi 90, Ya, weh. jadi 90 lebih. Oh. Ramai gila. Jadi aku macam, ui tapi betul-betul mengalukan Dia Wow. terasa lah macam invited lah. Tapi macam- memang jodoh lah aku masuk UiTM Wow. Tapi best juga tau bila kita UiTM buat peluang macam campur-campur masuk Sonok kan? Sempat. Kau sonok jumpa aku. Kau tak lah, tak ada. Sebenarnya fun bila belajar macam korang ada ilmu korang sendiri tau. So kita orang macam wow. Sebab kita orang budak kan. Tapi nampak macam dah besar ni budak lagi. Kita perlu jadi lebih open minded lah. Kita bukannya macam duduk satu tempat Jadi kalau ada orang luar masuk, banyak lah input yang kita punya benda boleh pakai. Tapi jangan terkejut lah. Memang first memang susah nak klik betul tak? Ya, Susah betul. nak klik. Dia akan jadi macam kita kerjasama bila kita buat projek betul tak? Kita buat projek. Itu function dia. Ah. Itu function dia. Dia akan jadi function bila kita buat apa ni? Group project ataupun site punya model. Tak pun ajak makan ke. Ada Ha. satu. Yang tu Tu personal memang lah. Betul? Rasa kan kita ni lebih akrab lah kan, lebih rapat sebab kita buat event dua sen. Betul. Yang aku dapat lah, aku dapat dengan korang, aku dapat buat 2 event. And podcast ni pun One of. Salah satu Ya. event One juga of lah. event lah. one of those lah. Sebab podcast ni memang tujuan lah untuk kita nak rapatkan lah hubungan. Ukuah. Ukhuwah antara setiap batch, setiap antara pelajar dengan lecturer sekalipun. And guest Aku luar selalu juga. Guest luar juga. Selalu. Aku selalu tolong kan. Ada. Dia Betul. kalau angkat baku sendiri boleh mahal-mahal. Ada. So lepas ni macam kurang lah awkward kalau nak jumpa Betul? batch-batch lain kan. Sebab ada dulu. Aku okey je. Oi. Hai. Kita kena faham dia kat dunia ni ada introvert. Oh. Betul. Tapi kan hakikatnya waktu SEM 1 ramai introvert tapi dipaksa untuk jadi extrovert. Betul tak? Bila nak Betul. present. Betul? Korang pernah kena jerit ke? Jerit nama sendiri. Kerja. Tak ada. Setakat ni. Itu bully lah. No bully Adam. Tapi anyone siapa yang masuk uni pun memang korang akan skill bercakap tu automatik memang Betul. Kena hadir. develop Kau sendiri. kena- Develop memang sendiri. kena Betul? master lah. Sebab first mungkin kena paksa dengan lecturer lah. Betul. In the second kau pun mesti nak makan lebih. Betul. So kita pun ada effort lah untuk nak bercakap Dia- tu kat depan. Dia tips dia senang je. Dia kau bangun daripada kursi kau pergi je depan. Salah. Kau
Mula bismillah Tak dulu. payah. Dia kalau banyak sangat fikir. Itu banyak sangat fikir. Dia terus masuk jalan ni. Pergi depan. Cakap. Tapi actually kalau macam Tapi tu untuk susah tak dapat. tips lah. Kalau sebab aku banyak bercakap kan. Aha. Tapi Oi, at the one point ni aku extrovert ni. at the one point aku pun akan rasa macam aku lost tau. Aku lost. So macam apa yang aku akan buat, aku pura-pura okay. And then aku ada macam kita structure kita punya nak bercakap apa lah. Macam podcast ni kau ingat aku macam okay je lah. Tak ada lagi seorang perempuan. Yang paling nervous Adam tau. Dia tadi sebelum start, okay ada benda pula. Tadi dah start. Tadi dia okey je. Lepas dia start dia macam apa aku nak cakap ni? Kenapa aku kat sini? Tak, dia sebab benda ni first time First time lah, boleh lah. Kita podcast ni pun bukan selalu kita nak buat kan. Dam. Betul lah Semua tu. benda first time Dam. Wow. So macam rasanya apa yang korang expect lah untuk podcast ni? Macam apa yang boleh improve lah untuk masa depan? Korang rasa? Untuk improve masa depan, Dari segi kita lah, Kisah. dari segi perspektif kita sebagai host lah. Ya tu. Siapa lagi? Engkau lah. Kita lah. Dari perspektif sebagai host, boleh mengasah Bakat bercakap. bakat bercakap. Wow. Supaya macam bila nak bercakap tu, kita macam lebih tenang lah. Lebih tenang, lagi profesional. Dia macam semua benda lepas lah. Betul. Sebab benda ni pun, bercakap ni, macam semua kerja akan pakai lah skill ni. Ya, tu. Betul. Memang penting lah. Jadi cleaner pun kena pakai kat. Excuse me. I want to mop this floor. Tak, aku boleh dengar satu phrase ni tau. Kalau kau boleh bercakap, kau boleh dominate the world. Wow. Tapi dia reality lah benda tu. Ni betul. Kalau kau boleh pandai bercakap, so skill bercakap power, kau boleh dominate the world. Kau boleh pegang dunia ni. Walaupun kau tengah cakap benda bukan fakta. Betul? Tapi the skill is Ha. the way how you treat people lah. Aku pernah tengok video. Dia trick orang tu, dia cakap bukan benda betul pun. Tapi orang tu percaya sebab cara dia menyampaikan. Skill ni diamond lah. Tipu lah. Ya. Dosa. Yelah tapi Tak baik tu tipu. itu kata. Sebenarnya bercakap ni adalah senjata paling kuat untuk seorang manusia. Dia boleh macam ni kau Lidah bila itu kau setajam bercakap pisau. dia akan ada kalau kau lain kau boleh detect orang berilmiah dengan orang tak berilmiah bercakap. Betul. Betul? Betul. Betul. Tapi benda yang macam paling senang kita nak detect lah kan. Penting dia bercakap ni, kita paling senang tengok influencer lah. Ya. Influencer, kalau pandai bercakap, banyak job. Yeah. Ya, kan? Betul. Orang akan cari. Orang akan cari orang yang pandai bercakap ni. Pandai Maybe lepas ni approach. orang cari Adam. Tapi saya tak lah. So nanti pelajar baru boleh cari Abang Adam Abang kata. untuk dapat cara untuk bercakap. Okay. Okay. Tutup So, mata Syafiq. cakap lah. Syafiq, apa pula perspektif kau? Aku target dia balik balik. Kita nak dengar juga daripada Abang Syafiq ni kan. Wow. Abang. Bagi aku podcast ni kalau boleh membantu dari segi ni lah. Soft skill lah. Belajar soft skill tu satu lah. Belajar baru ni macam tak tahu pun apa sebenarnya yang diorang masuk ni. Faham tak? Macam kita dah 7 sem kat sini, banyaklah benda yang sebenarnya kita tak sangka pun yang kita akan dapat benda tu. Betul. Dapat belajar lah benda tu. So kalau boleh dengan melalui podcast ni, pelajar-pelajar baru dapat lah. Dapat belajar benda yang tak diajar oleh lecturer. Betul? Tak ada dalam buku lah. Tak ada dalam buku lah. Tak ada dalam silibus lah orang panggil. Out of. Tapi kalau kita buat buku dia ni boleh. Yalah. Apa buku podcast? Buku podcast pula. Bukan buku. Buku senja. Buku senja. Bukan. Habis Buku tu? yang tadi tu lah yang tak ada dalam buku tu kita nak adakan buku. Susah juga kadang-kadang sebab ada orang yang tak membaca buku kan. Ada orang yang dia belajar secara YouTube. So benda tu not purpose kadang-kadang. Sebab tu lah kita ada podcast kita dekat YouTube. Yes, betul. Kita Selitkan ada kat sikit. Check out video senja. Sekarang. Apa? Tekan butang subscribe. Wow. Sang loceng. Buat dam kau kan influencer. Tak boleh. Kita tunggu upcoming episode baru saya buat. Yeah. Oi. Tapi dah ada kan? Dah ada? Belum lagi. Teaser. YouTube YouTube Oh, dah. video Teaser. belum. Wish. So, Wow. Ikman, apa expectation untuk Man. podcast? Kalau function lah yang aku buat sini, kenapa? Function kau kat sini. Function lah. Sebenarnya aku lebih nak cerita pada
nak sebarkan pengalaman lah. Pengalaman. Betul. Sebab diorang ni memang ada SPM semua kan, memang zero. Dan aku pelik kat UiTM ni antara UiTM yang terima SPM untuk architecture. Ya. Tempat lain Tapi semua dah lama tau benda ni. itu Betul. Tak membuka mata orang luar. So yang masuk-masuk mesti semua budak pandai tu. Memang budak Betul. pandai. Memang kalau aku cerita dekat siapa-siapa kan, orang luar mesti orang akan terkejut macam, "Uish, dari SPM pergi degree." Ya. Macam Biar mana benar awak kamu ni. Pandai betul Dia memang real experience lah. Sebab So- kita fast track kan. Hmm. Ini. So macam kadang-kadang penat juga nak explain. Tapi dia macam UiTM ni WhatsApp special je. lah. Ya. Dia memang fast track tapi dia ada pros and cons Ya, dia lah. Betul. So kepada pelajar baru boleh macam kena hadap lah. Banyak benda sebenarnya yang korang kena apa ni? Apa harungi. Apa tu? Cedok. Kena harungi. Macam-macam lagi lah. Betul. Apa-apa pun kita kena keep moving forward lah. Kalau Yes. bila belajar benda ni kan. Betul, kalau haus ada cerita bawah ni. Tapi kalau Promote aku rasa pandangan aku lah, architecture ni tak susah pun sebenarnya. Woi. Wow. Nampak? Betul. Wow. Tak apa, betul. Betul. Architecture ni tak susah. For real. Tapi yang buatnya susah Mhm. sebab banyak kerja. Hmm. Kita punya workload tu lebih daripada orang lain. Orang lain bukan nak bandingkan dengan course lain lah, tapi ikut majority course lain semua quiz habis. Exam. Assignment assignment habis. Hmm. Kita ni after the first progress, klik contohlah klik 1 kan. Kita akan ada masuk klik 2 pula, klik 3. So kita ni punya progress berterusan untuk satu sem tu and 14 weeks. So itu yang membuatkan architecture Setiap ni minggu paling tu. susah. Betul. weh. Kan? Setiap minggu tu. Ya. Tutorial. Kalau korang Back nak to tahu, architecture ni nombor 2 kan kat dunia yang tersusah. Ya. Antara yang paling susah. Antara lah, antara Ya. kita lah. Nombor satu apa? Doktor. Aku masuk sem 3 macam seronok lah aku belajar. Ya. Hai. Sebab kita ada diploma. Sekarang seronok lagi ke? Sekarang seronok Seronok. lagi. Alhamdulillah. Sekarang seronok lagi. So tu yang membuatkan architecture ni susah. Kita memerlukan workload yang banyak setiap minggu. Contohlah assignment nak buat board Perlu kan? 3 hari. Perlu. Apa perlu kan? Tak perlu. Rushing kan? Nak rushing buat. lah. Tapi adalah juga susahnya yang based on teori ke apa, kita kena ada critical thinking. Mhm. Oh, Itu tapi benda fikir betul lah. kalau cakap pasal critical thinking ni kan. Ha. Oh, yang tu memang kalau skill tu kau ada, Kerja kau senang. Bonus lah kan? Memang Bonus. lah. Ha. Kau dia dengan- macam kau masuk kau masuk degree tapi kau dah tahu nak buat Nak yang buat apa. AutoCAD apa Ya. semua tadi Oh. tu. Tapi kalau kau ada apa ni? Critical thinking tu, itu je kau survive, dah boleh lah. Betul. Betul. So macam Gas dengan Aira, apa yang korang expect to deliver lah through this podcast? So gas speaking. dulu lah. Kita dahulukan gas. Yelah. Selalu ladies first. Tak apa. Ini ladies lah. Ladies last. Ladies choice. Ladies choice. Okay. Dengan mayonis tu kan. Apa tadi soalan dia? Apa harapan? Untuk kau Daripada Expectation. perspektif. Apa yang kau nak berikan untuk diorang? So aku rasa apa yang boleh sampaikan dengan podcast ni. Hai, jangan lama sangat Benda-benda guys. yang ni lah. Kiranya kalau macam mana cakap pengalaman ni mendewasakan seseorang. Jadinya kita belajar daripada pengalaman orang dulu baru untuk kita lalui pula. Betul. Itu ada salah satu cara lah untuk kita survive dalam hidup ni. Hmm. Betul-betul macam pakcik-pakcik Atau aku cakap. Kalau ada kopi ni, Wah. Kita memang kena sepatutnya ada kopi. Okay. ada biskut, Bau sedap. kari Aku pak sebelah. 3. aku tak payah nak reveal banyak cara dia cakap ke. Okay, kalau macam aku rasa kita boleh letak air lah lepas ni. Dia ni Itu harapan kau lah. harapan aku. Okay, sama. noted. Ya betul. Aku bayangkan tadi kat sini ada pisang. Pisang. Aku rasa haus juga daripada minum air. Pisang, air lagi. Aish. Tak ada aku nak. Okay, Apa mau? Jus. Okay, Wow. tu kurang lah. Okay, macam aku harap sebab pengalaman aku sendiri, aku nak kongsikan sebab parents aku harapkan aku ambil lain. And Oh. then aku ambil lain. Wow. Oh, cerita kau best tu. Eh, Let's go. Kena buat satu episod khas tu. tak payah. Sebab macam, Tak, sebabnya dia buat pilihan dia sendiri. betul. Dan macam kau macam tak kisah lah. Hmm, Apa bukan tak kisah juga sebab benda tu bercanggah juga. Apa yang dia mak abang kau suruh kau ambil?
Actually parents aku suruh ambil doktor. Patutnya yang tu. Tapi aku dah mogok daripada form 4. Oh. So aku dah Oh. target architecture. Tapi memang mak aku cita-cita. cabar aku lah. Jadi fokus tak architecture lah. Memang aku target architecture. Ui, jarang tau. Aku tak expect pun ambil Sebab aku macam Betul. first aku actually ramai je yang inspired by Temeh Abdullah kan. So aku macam baca buku dia macam okay lah. Sebab dulu aku masuk Nilam, so aku kaji habis-habisan lah. Budak nilam ya. Kita ada model student doh kat sini. Ada mata. Warna emas. Sekolah kau ni ada stiker tampal nilam. Tak payah, kau tahu pula. Habis ada expo lah sekolah mana. Semua orang dah tahu lah. Okay, lepas tu macam Semua sekolah dia buat gitu. ada tampal stiker. Nampak sangat tak baca buku dah. Sorry So lah, saya tak daripada boleh situ relate. aku macam inspired lah. Sebab aku sejenis actually malas nak berfikir sangat tau. Tapi malas baca buku. Tapi aku suka explore. Sebab aku jenis yang macam tak ada tujuan sangat hidup aku. Kalau macam doktor kau dah tahu kan, kena baca buku, kau kena Betul. so mak aku macam expect banyak kali lah. Dalam telinga aku dia berzikir kalau ada seorang anak dia jadi doktor boleh jaga dia. So pilihan dia kau. Pilihan dia aku sebab abang-abang aku semua habis lah. Bukan tak ada harapan. Dia macam semua dah ambil engineering. So diharapkan aku untuk jadikan doktor. Patutnya kau Faham. lah. Aku nak last. So dia macam Dan memang diberi harapan lebih sikit. lepas tu aku jadi macam aku berkeras lah. Aku berkeras, aku cakap sorry mama tak ada. Oh, sorry mom. I need to pursue Actually aku architecture. macam waktu tu ada konflik banyak. Then aku cakap mak aku cabar aku Boleh makan. proof apa yang aku pilih ni Cik, boleh memang. berjaya. So alhamdulillah lah sekarang ni Prove me wrong. Masih berjalan lah. masih berjalan lancar. Bagus. Setahun lagi. Setahun So lagi. kalau macam Aku fikir nak kau ambil. kau boleh bercanggah dengan apa family nak. Tapi proof yang betul-betul kau betul-betul nak. Itu lah quote saya pada hari ni. Wow. Tak adalah. Tu lah, daripada segi aku punya experience boleh buka mata parents tak semestinya jadi doktor tu adalah satu kejayaan yang bagus saja. Ada je cabang-cabang. Actually kita ambil architecture ni tak semestinya kita jadi arkitek Yeah. kat luar. Memang lah. Boleh jadi digital, marketing, semua. DJ Macam boleh. Adam Ya. punya producer Adam. Jadi Dah. jadi podcaster. Mana tahu rezeki. DJ. Mana tahu rezeki siapa-siapa nak nampak ni boleh ambil jadi host ke. Okay. Itu lah expectation aku. So Okay, kat okay. luar boleh buka mata sikit. Maksudnya macam kita semua kat sini ada jalan masing-masing lah. Betul. Background Background yang berbeza. yang beza. Kau tak, aku Satu boleh. tujuan yang sama. Armada. Kau tak aku boleh je buat choice daripada rumah aku berhenti. Aku tak sambung kerja. Tapi betul. kenapa aku sambung? So sebab aku ada purpose aku lah. Aku ada aku punya tujuan kenapa aku masuk. So each of kita ni pun semua ada. Betul. Kita dah ada purpose dah sebenarnya. Betul. Cuma Korang-korang yang tengok ni pun jangan kalau dah start tu jangan berhenti halfway lah. Betul. jangan menyerah. Sebab memang banyak agak lah aku tengok budak-budak architecture ni separuh jalan dah stop. Betul. Memang ada one point yang kita akan rasa give up sebab idea lag tau. Memang mental break lah. Mental break, yes. Bila kau dah tengah malam 12 malam tak tidur Dia reality tak tidur. Eleh. Jujur, tak weh. jujur lah, siapa je tak pernah terasa macam fikir malam-malam buat kerja fikir kenapa lah aku ambil architecture ni. Ya. Betul ke aku ambil architecture ni? Tapi Jujur lah memang akan at the begitu. end, at the end kita Habis kan? boleh je buat Boleh. sebenarnya. Betul. Enjoy je kan. And Enjoy then je sebenarnya. kita kena ada friend yang support Kalau kau Wey. seorang-seorang tak boleh. Betul tak? Betul. Oi, betul Walaupun tu. lelaki perempuan, friend kena support. Betul. Tak kira dah gender, tak kira dah kau apa pun, kena support each other. Faham. Sekejap aku nak tanya Aira. Okay. Yang kira kau dah buat keputusan. Oh nak tanya pasal oh, aku sambung punya- balik. Oh sambung balik Sambung aku punya balik. cerita. Cerita tu menarik ah. Menarik sebabnya untuk buat keputusan ni bukannya mudah. Kadang-kadang betul. kau memerlukan seseorang yang macam yang kau percaya untuk dia cakap benda ni okey kau pergi je lah. Tapi kalau ada yang tiba-tiba suruh ni apa semua dia macam aduh aku ni yang nak pergi buat benda tu. Faham ego so, tu. kau buat keputusan untuk ambil architecture. So Apa soalan kau? keputusan tu betul. Kau rasa macam mana? Aku rasa dengan keputusan betul. kau? Bagi aku Dia sebenarnya tak ada decide lagi betul. Ah, Sebab kita masih betul. pilihan kita jauh lagi. Tapi Kita kena masih bersyukur. tengah Okey, jalan okey, lah. salah. Betul. So apa kau rasa sampai SM7 ni dengan keputusan kau? Aku rasa dengan apa yang aku dah Kau ambil ni, Ha. alhamdulillah lah. Aku rasa lega.
Dan aku tak menyesal di pertengahan jalan. Kau pun boleh still keep going ni. Keep going. Memang ada satu masa aku ada satu masa yang aku rasa macam Astaghfirullahalazim. Macam tu lah. Astaghfirullahalazim. Yes. Pernah kiranya kau selalu tunjuk result kat mak kau tu macam nah. Penuh lah dia. Yes. Sebab Macam tak payah je dia doktor. ayat tu yang keluar bila waktu aku reveal sikit lah. Waktu SEM 3 SEM 3 aku reveal aku punya result. Aku kata mak Echa dah dapat. Echa dah dapat keputusan. Echa. Tak nama rumah lah. Okay. So, Ayah Echa jauh. Okay. dan aku reveal lah. Echa dah dapat keputusan. So aku reveal. Then aku nampak mak aku happy. Then one word dia kata, tak apalah. Tak salah pun kalau kau tak ambil doktor. So ayat tu macam, see, I prove it. So macam tu lah. Hati memang lega. Memang lega. Then coming up seterusnya sebab SEM 1, SEM 2 dia tak nampak aku buat apa. Sebab tak nampak pembangunan. Dia kata aku bawa balik kan. Dia kata, apa benda kau buat ni? Macam tu. So aku macam nak terangkan macam mana. Time tu kita baru tengah cari tanah. Mana nak buat bangunan ni? Tanah mana nak ambil? Macam tu. So SEM 3 tu dah ada tanah baru tak. Ya. Yelah, sebab korang pun memang dia dah lah. Korang betul-betul buat projek korang yang betul-betul pasal building. Macam 3 kan? Kan? Ya tu. Sebabnya degree dia memang abstract gila. Ya. Betul. Macam Mana pun memang di abstract lah. SEM 2 aku dah start dah buat. So pendedahan untuk masuk building kat UiTM ni, dia memang nak betul-betul korang faham dulu apa itu art kan. Dia nak faham dulu apa seni tu, and bila korang masuk the building phase of buat building, okay, mungkin korang dah akan lebih power lah kepada konsep and design layout semua tu lah. So aku harap macam upcoming lepas ni maybe kita boleh reveal one by one punya story. Dari segi trip ke mesti ada kan. Kalau dari segi trip tu memang banyak macam Nanti coming episode. Mungkin dari segi trip tu akan datang lah kot. Yes. Takkanlah satu episod ni kita dah habis, nak bagi. Bagi. Teaser lah. Dalih lah. No. Dah. Okay, kalau lagi best kan, kita nak dorang komen apa yang dorang nak tahu pasal kita Echa kan. So macam korang boleh lah penuhkan komen kat bawah apa yang korang nak. Ya kan? Aku tak buat lagi benda tu. Sebab jarang juga ada wakil student Tak apa, nanti aku buat. arkitek yang buat podcast macam kita ni. Ya betul. Memang lah. Korang mesti nak dengar benda-benda yang tak tahu, yang orang lain tak Kita pernah nak dapat. share benda yang macam Benda yang korang tak tahu. di luar tapi kotak. legit. back in the day lah kan. Maybe korang nak kita orang jemput lecturer, nak dengar POV lecturer. Betul So kita orang okay je. Boleh juga. Boleh So komen. penuhkan komen di bawah. Kalau YouTube boleh. Oh, by the way, kejap. Okay, Aku apa? atas meja ni aku nampak benda yang bersinar. Ada 2 benda yang bersinar. Benda tu. Benda yang macam benda baru bersinar. Tengah-tengah ni ya. Tak, benda yang bersinar. Aish. Petak-petak. Okay, kita habis episod ni. Wow. Okay, so kita akhiri episod kita dengan macam nak buat majlis tu. Kita tak, Habis kita So ni. korang semua boleh lah nak komen. Kita kena buat ni lah, kena buat Satu tagline lah. Satu tagline. Wish, tagline Tak ni. Promote lah Instagram, TikTok apa semua. Atisa punya Apa Instagram kita Dam? So kita ada Studio Senja dekat IG, korang search je Studio Senja. And kita ada juga dekat TikTok Banyak kerja Shopee. dengan nama yang sama. Kat sini Vic je. Tak Oh jangan. Kat sini Vic. tak, kira kalau kat ni kat TV Afundi. Wah. Itu zaman lama. Ay. Zaman dia. Nama dia lah. Zam- Kau zam- lahir tak tahu. Tapi kalau zaman-zaman guys dengar kat radio lagi. Sebab tu aku early. So tapi korang jangan risau, korang boleh tengok kita orang punya social media semua Ya. dekat link dekat description lah. And of course dekat YouTube korang boleh komen dan bagi tahulah apa yang konten yang korang nak tengok ataupun apa topik yang korang nak Nak suruh tengok kita Ikmal bahaskan Syaful lah. ni. Mana tahu nak tengok Gas menari, boleh menari lagi ke? Korang cuma penuhkan ruang je kat komen. Komen, don't forget to Penuhkan follow. komen kat ruang. Sudah. Okay. Dia dah pening. Dia dah Okay, benci. so bye. Itu saja. Throw out tak ada? Apa tagline dia Dam? Tagline kita. Sudah senja. Nanti editor masukkan lah outro. Okay. Editor? Okay. Okay, bye. Semua benda boleh kau buat tu. Kevin De Bruyne. Kira berapa minit? Bye. Architecture is not about building, it's about human. Ada lagi ya? Jangan habis. Okay, dah bye. Tak, Ni dah habis ke? Habis Dah dah. Dah habis dah?